Orang Sungai Buloh, ada ke lagi yang tak tahu syurga makan sedap, nikmat dan viral ni? Vendor diorang tak ramai tapi cukup meriah. Karnival Imarah Masjid, jom makan food fest tengah berkampung ke tempat korang dari 1 sampai 5 April. Diorang bertapak kat Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Yang menariknya, ada banyak juga makanan ringan-ringan sampailah yang berat-berat yang kita orang tak pernah nampak pun ada. Antaranya Sukiya Rice Beef Bowl. Ingatkan biasa-biasa je, sedap pun sedap. Cicah dengan Sukiya sos tu, memang terangkat. Spaghetti carbonara pun ada. Melimpah juga portion dia. Makan dengan sos yang masih panas ni, layan juga. Banyak juga menu-menu western lain ada kat stall dia ni. Chocolate moist cake ni pula memang berbaloi korang cuba. Kita orang ambil perisa pistachio crunchy. Seriously sedap dan berbaloi lah dengan harga dia. Peminat kopi, apa kata korang try kopi warisan ni? Macam-macam juga menu kopi dia ada. Murah, tak manis, memang sedap. Kek kapas Jepun ni memang pantang kita orang nampak. Mesti nak try. Nampak premium, harga pun taklah mahal mana. Sata bol ni pula, kalau korang layan panas-panas, cicah pula dengan sos hijau, memang pergi rasa dia. Kalau ikutkan, ada banyak lagi makanan menarik nak tunjuk. Apa kata korang datang sendiri, bawa family dan makanlah apa yang berkenan di hati. Guys, jemput datang tau.